Okey Baba, minta maaf lama tak update pasal motor Baba ni. Hari ni sempat juga saya nak buat satu video berkenaan ni. Mangkuk kelas ni baru original, tapi dia punya hyper kelas kat dalam baru, original tak ada. Yang ni pun second hand. Yang ini pun second hand. Tapi benda second hand ni saya tengok dah makan. So saya ubah keputusan, saya guna barang CNC. Barang CNC hyper kelas ni. Okey, barang CNC RZ TZM sama je, cuma yang ni dia custom 5 lubang spring macam TZM. Ni CNC bukannya original, tapi lebih baik lah. Nanti saya akan pasang kat sini guna barang CNC. Alright, untuk dia punya clutch plate, iron plate, saya pakai yang brand ESR. Nanti dia dekat sini, barang performance. So nak pasang tak sempat. Okey, nanti tengok dalam minggu ni motor Baba hidup kot. Saya bagi hidup motor Baba. Dalam ni pun semua gear baru, gear pump putih, gear water pump, cover engine semua dah powder hitam. Okey Baba, minyak engine pun dah ada. Okey bos, bagi masa sikit, agak sibuk lah. Motor Baba mesti hidup minggu ni. Terima.